Perzim setakat malam tadi dah buat acara main zapin, tak kira secara terbuka ataupun tertutup. Tertutup ni maksudnya kita-kita saja, keluarga kita, AJK kita, saudara mara kita, itu tertutup, tak ajak orang lain, tak bagi tahu. Yang terbuka macam semalam lah, kita jemput orang, kita bagi tahu orang kita nak buat kenduri doa selamat. Yang itu saja kita dah buat sebanyak 7 kali daripada tahun 2022, September 2022. 7 kali dalam masa setahun itu, agak-agak lebih kurang setiap 2 bulan macam itulah. Dan ini sebenarnya dah seolah-olah macam jadi tradisi pula untuk orang-orang yang berada sekelompok yang dipanggil persatuan ni sebab kita nak formalize. Tapi geng-geng ini telah menjadi tradisi dalam tubuh badan mereka, dalam kelompok mereka. Asal nak berjumpa je, jom kita ngopak. Dia kadang-kadang tak sebut main zapin, selalunya ngopak lah sebab nak main marwas. Jom ngopak, ataupun dia kata bila lagi kita nak berjoget. Jadi orang Jawa ni dia suka guna perkataan joget, bila lagi kita nak berjoget zapin. Perkataan main zapin tu selalu tiga muncul. Saya sebutkan perkataan yang jarang-jarang muncul. Bila lagi kita nak main zapin, bila lagi kita nak ngopak, bila lagi kita nak berjoget, bila lagi kita berjoget zapin. Pelik bunyinya, tapi itu orang Jawa memang suka. Bukan di Muar saja, orang Batu Pahat pun sebut berjoget zapin. Makcik-makcik saya di Batu Pahat sebut berjoget zapin. Jadi yang Perzim buat sebanyak 7 kali itu adalah main zapin yang seperti semalam. Cumanya kalau kita buat secara tertutup, kita tak ada MC lah. Macam semalam ada MC kan, MC tu kita bayar tu, bukan duit kita. Kalau buat secara tertutup, main saja. Tak ada siapa yang suruh siapa pun masuk, tak ada siapa yang suruh pemain muzik mula ke tidak. Tiba-tiba dia macam kita practice session lah, kalau orang putih kata kan. Practice session yang kita kumpul, tiba-tiba kopak dah mula dulu lah. Dah ingatkan pukulan 1, pukulan 2, pukulan 3, pukulan 4. Kita nak belajar balik. Saya yang saya boleh ingat pukulan 1, pukulan 2 je, pukulan 3, pukulan 4. Setiap kali datang sini ingatkan balik. Setiap kali datang sini belajar balik. So setiap kali kita datang, berjumpa, berkumpul, nak ingatkan balik. Itulah yang kita main tu. Biasanya memang kopak, jadi kopak mula dulu lah. Sebab biasanya kopak yang terabur, lupa-lupa kan. Lepas tu sambil-sambil kopak practice, orang yang berzapin tu dia menangis lah. Dia ingatkan balik ragam dia. Kan banyak kan. Bukannya kita boleh ingat semua. Semalam awak boleh ingat sebab pagi tu awak baru saja berlatih. Cuba jumpa 2 bulan lagi, tak tahu apa dah kita buat, tergabur dah. Jadi itu maksudnya, kalau kita di suasana moden, kita panggil, kita ada sesi latihan berkala ke macam mana. Jadi mungkin orang dulu sesi latihan berkala ini adalah yang mereka berkumpul dan juga ingat semula ragam yang mungkin cikgu mereka main, kampung sebelah main. Sebagai contoh Wak Ipin semalam main tapi lipat-lipat. Wak Ipin zaman dia berjoget zapin, berkenduri kahwin di kampung tengah ke di Pai Bugis, di mana-mana kampung. Kalau dia dijemput berjoget zapin, orang kampung lain yang datang tu tiba-tiba je datang ni, dia orang ni patutnya dia orang kena menari lagu dia, tiba-tiba orang lain daripada kampung mana entah buat langkah. Dia kata aku tak kenal pun, Wak Ipin tak kenal pun, tapi biar je lah dia nak buat langkah dia kan. So yang itu acaranya di majlis kahwin, itu terbuka. Tapi yang tertutup ketika berjumpa, katanya nak latihan nanti besok nak ni, kadang-kadang tak, bukan sebab nak show pun, saja berjumpa, nak ngopi, nak borak, nak gosip. Ketika itulah mereka bawa instrumen mereka dan santai saja buat yang itulah. Jadi kan, ini saya penangan mengopak ni kan, dia suara saya pun dah kekopak ni kan. Kopak tak habis-habis kan. Jadi suara pun jadi serak kopak semalam bercakap. Jadi kalau kita lihat jadi kalau macam Adi cakap tadi, season practice, kalau kita lihat dalam permainan zapin ataupun persembahan zapin, dia benda yang sangat berbeza, okay? Jadi apa yang dimasukkan dengan permainan dan apakah yang membezakan dengan persembahan. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat, macam semalam tu kita sebenarnya kita represent persembahan zapin sebab kita dah practice dulu awal. Apa kita you all buat je apa nak buat. Sebab apa ni dia dah susun. Dia dah susun dalam otak dia nak buat apa. Kadang-kadang kita tengok ada koreografi dia lakukan oleh setengah kotak tu, ada dia buat bulatan kan, ada setengah dia buat dengan perpasangan sebagainya. Jadi macam mana kita nak membezakan dengan tradisi permainan zapin tu dengan persembahan zapin ni? Yang ini kita bicara soal bentuk ni, bentuk tarian. Sama ada bentuk tu bentuk yang bentuk permainan ataupun bentuknya bentuk persembahan. Yang semalam tu kita main zapin, tapi untuk tujuan apa? Persembahan.
Sebab orang dah tonton kita dah pun. Orang dah tonton kita dah, dan kita keluar tu sangat representatif kepada IPTA kita, sangat presentable dengan pemain lagi, sanggul ada kumpulan pakai baju seragam pula kan, sangat representatif kepada kumpulan masing-masing. Itu lah niatnya untuk tujuan persembahan. Jadi intention apa yang kita buat itu mempengaruhi bentuk yang sedang kita mainkan ini. So jadi kalau permainan, kalau awak main bola petang-petang, awak nak tunjuk kat siapa? Main bola petang-petang, nak tunjuk kat siapa? Nak main je kan? Atau kau main atau kau berpeluh supaya tak duduk dekat rumah antara pukul 5 hingga pukul 7 tu, ataupun nak pergi main futsal, bukan nak tunjuk kat siapa pun, nak main, nak berpeluh, nak rekreasi, nak santai, nak jumpa, nak bersosial sama kawan-kawan. Yang itu yang permainan itu. Tapi once ada orang tengok, jadi dia dah bentuk persembahan. Cuma saya ulang balik kat tadi, kaedah menarikan zapin, kaedah memainkan muzik, adakah dengan cara bermain secara santai, secara spontan, secara bersahaja, ataupun dirancang. Dan dalam bentuk persembahan ini biasanya rancang. Latih dulu, dah jumpa dulu seminggu, berlatih setiap hari, kemudian pergi show. Yang show tu adalah yang dilatihkan, yang diraptaikan berkali-kali. Tubuh badan ingat, memori boleh ingat semua benda. Masuk pentas, apa yang dilatihkan itulah yang keluar. Main zapin mestilah jangan latih. Yang tadi yang kita practice session saya kata itu bahasa orang putih. Tapi yang dia orang berjumpa itu sebenarnya nak berjumpa, nak bersosial sama sendiri je. Kebetulan semua orang tu yang datang tu pandai di zapin, maka main muzik, main ini. So bentuknya itu kita kena bezakan antara niat si pelaku dan juga konteks sekeliling, surrounding dia macam mana, persekitaran dia macam mana. Adakah yang kita sedang buat itu sedang menonton, ada orang sedang menonton, ataupun tak ada. Kalau kita main dalam bentuk sukan, main badminton berdua dengan adik kita, tak ada orang tengok main badminton, bukan persembahan badminton. Walaupun sekarang kita tengok bola sepak, kan ada cerita bahawa bola sepak seolah-olah ada buki dan juga ada perjudian di sana, dan the whole game is a set up. Dia dah set up dah game tu, dah tahu dah siapa gol, siapa menang. So ada orang nak berjudi di sebalik belakang, sebalik permainan tersebut. So permainan tu dah set dah. Tetapi yang kita tengok orang bersukan main betul-betul ini, dia tak rancang pun. Imagine kalau kita main bola sepak, kita rancang. Kau di sana dulu, aku pergi sini, lepasnya aku pas tu, kita rancang, praktis dah banyak kali. Nak buat persembahan bola sepak, siapa nak tengok persembahan bola sepak? Tak ada siapa nak tengok. Apabila orang dah tak main bola sepak, persembahan bola sepak akan jadi relevan. Sekarang ni persembahan bola sepak tak relevan. Betul tak saya cakap? Memang betul. Orang masih main bola sepak sebagai aktiviti riadah. Main zapin sebagai aktiviti riadah dah tak ada, dah pupus. Makanya persembahan zapin adalah relevan. Sebab dalam bentuk riadah dah tak ada. So analogi ni sama saja. Kalau main dalam bentuk bola sepak, main bola sepak, orang dah tak buat. Orang hanya tak nak main bola sepak lah, tak nak riadah dalam bentuk bola sepak lah. Anggaplah main bola sepak ni berdosa lah, katalah main bola sepak ni berdosa lah, haram. So maka kita nak buat. Riadah itu dah tak buat, makanya persembahan akan jadi relevan. So persembahan naik. So yang kita ni orang Melayu, oleh sebab persembahan pentas ni, bukan sebab orang buka pentas, orang jemput kita, bukan sebab itu. Sebab mainnya dah tak ada. Orang dah tak nak riadah dalam bentuk itu. Orang ada alternatif lain untuk beriadah dan berhibur untuk memenuhi jiwa mereka. Awak ada TikTok boleh, awak ada Instagram boleh tengok, awak ada Facebook, awak ada Astro, saya tak ada Astro dah. Awak ada internet, awak ada macam-macam alternatif hiburan lain dan juga alternatif riadah lain untuk awak buat. Apa zapin? Okey, sebelum kita nak jalan jauh dulu, okey, ada tak soalan-soalan daripada floor, daripada rakan-rakan pelajar yang nak tanya soalan berkenaan tradisi ini? Daripada Aswara, WM, ni mana tadi satu? Oh, daripada UPSI. Ada juga sekolah di sekitar Bandar Muar ni yang hadir hari ini. Tak ada soalan? Kolej. Oh, Kolej Matrikulasi. PMJ.
Ada soalan yang nak ditanyakan kepada panel berkenaan tradisi permainan Zapin? Assalamualaikum. Selamat pagi. Mohon maaf, kami ni baru sampai hari ni sepatutnya semalam. Jadi kami tak dapat bas semalam. So kami datang hari ni lah. Saya selaku pensyarah pengiring anak murid saya semua. Just bertanyakan, adakah benda ni akan dikekalkan untuk akan datang, di mana dikembangkan kepada kami yang sekitar ni. Macam saya di College Matric, baru bagi kami benda ni. Jadi saya pun, sebab saya bukan asal orang Johor, saya dari Selangor. Jadi kalau kami di sini di Takak tu, saya perkenalkan Zapin ni sebab bagi saya daripada Selangor datang ke Johor ni, Zapin tu lah yang utama. Tapi masalahnya bila saya datang ke College Matric, tiada benda tu diketengahkan. Jadi kalau boleh lah, saya nak lah kalau boleh persatuan ni datang bagi ilmiah tu kepada kami. Itu je lah. Boleh insyaAllah. Dan itu nanti saya ajukan puan kepada kita punya pengurusi dan juga kita punya setiausaha. Tak ada masalah, itu memang boleh. Kita boleh bantu. Kalau orang kita tak cukup orang, kita boleh invite lagi persatuan geng-geng kita di Muar, ramai orang boleh bantu. Isunya di Muar ini ramai orang nak, tapi tak tahu di mana. Dan kita ni dah belajar di IPTA, mudah sebab kita memang dah belajar di IPTA. Kita boleh tahu, tak tahu pun kita boleh tanya cikgu kita. Kita itu disuapkan dengan seni setiap hari. Tapi orang yang gairahkan seni ni tak tahu nak cari kat mana. So, contohnya ni lah orang KMJ ni, Kolej Matrikulasi ni, dia nak sangat tapi tak tahu di mana. Tapi dah jumpa lah sekarang, so maknanya boleh telefon lah. Jadi kita berdasar pada soalan puan tadi, jadi apakah usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Perzim dalam memperkatkan semula permainan Zapin di Muar khususnya ni? Okey, kalau kita fahami permainan Zapin ini, secara visualnya ada dua saja, orang main muzik dengan orang main tari ni. So usahanya tu kena dua-dua. Dia tak boleh sekali. Tak boleh satu persatu. Susah. Satu persatu dia mesti kena jalan sekali. Sebagai contoh, bengkel semalam kita tu ada yang belajar kopak, ada belajar main marwas kan. Kita tengok ramai tak? Sampai sebenarnya belajar main marwas, angkat tangan. Sekurang-kurangnya 20 orang sebelah belajar main marwas, pukulan 1, pukulan 2 dan pukulan 3. Beruntung sangat. So, jadi usaha kita ni nak jalan sekali ni. Sebab nak ajar main gambus dalam masa sehari tu agak impossible, tapi mungkin boleh. Impossible bukan apa, bukan kita merendahkan peserta. Impossible ni nak beli gambus 1,700, 1,800 untuk 20 orang belajar tu, macam mana? Yang kita mampu sediakan marwas dulu. Marwas tu harga RM100, ke atas ada RM100, ke bawah, yang itu kita bagi dan kita boleh buat. So yang itu kita buat bengkel Zapin, bengkel main marwas. Itu usaha kita yang paling awal setakat ini. Sebab setakat ini kalau di Johor nak cari bengkel main muzik dan bengkel menari Zapin Johor sekali agak payah. Kita cuba yang itu. Saya tak tahu macam mana keberhasilan dia, tapi insyaAllah kalau kita cuba hari ni, tak cuba hari ni tak tahu sampai bila kan. Itu usaha yang pertama dalam bentuk pengajaran dan juga pembelajaran bentuk permainan Zapin yang menari dan juga bentuk permainan Zapin yang muzik. Yang kedua adalah melestarikan semula main Zapin itu sendiri. Jadi nak lestari, kalau secara eksklusif kita saja tak siapa tahu. Jadi orang tak tahu. Kita bolehlah buat main Zapin di kalangan kita 20 orang shot sendiri, lepas tu masuk dalam YouTube, lepas tu orang boleh tengok, boleh juga. Tetapi nak juga kita sharekan perkara ini kepada orang. Makanya acara yang malam tadi tu relevan. Kita dah buat sendiri, dah puas dah. Asyik bukan kau, asyik kau, asyik menari dengan kau je, aku nak cuba menari orang lain pula yang nak baru yang kita nak kenal. Makanya acara malam tadi itu terpaksa diciptakan sesuai dengan konteks sekarang. Orang nak tahu, jadi kita share. Kita pun bukanlah pandai sangat nak main Zapin. Orang dulu main Zapin entahlah macam mana. Bolehlah cikgu-cikgu arwah dulu cerita-ceritakan pada adik guru kita, Wak Ipin, cara orang dulu main, cerita pada Wak Nini, cara orang dulu main, cerita pada Wak Syukur macam mana orang dulu main. Bolehlah dia cerita, tapi kita tak nampak. Cerita saja tak nampak, kita tak dapat gambaran keseluruhan. Jadi kalau yang di YouTube kita suruh Wak Nini cerita orang dulu main Zapin macam ni, jadi apa? Mana tak dapat gambaran? Orang tak dapat gambaran. Yang dapat gambaran awak je lah, awak yang main Zapin. Orang tak dapat. So, jadi acara semalam itu sangat relevan. Mesti dibuat, mesti dicipta dan mesti diberitahu kepada semua. Orang mesti dijemput, mesti datang, rasakan sendiri. Yang ini semalam tu
Katalah 200 Kurang lah, Ah. macam sikit lah, macam sikit. 200-300 orang yang datang semalam tu, daripada 300 orang dia akan bercerita kepada 300 orang yang lain. Jadi kalau tahun depan kita buat, insya-Allah KMG mesti punya datang sebab dia dah terpas tahun ni. Batu Pahat mesti punya datang sebab dia dah tengok dah orang Mersing datang. Mersing kalau tahun depan kita buat lagi, dia takkan datang 2 orang, dia akan datang dengan tim dia. Mersing tu dah 2 kali kita main tapi dia datang, dia tak dapat 60 orang itu. Orang di Pontian dia tengok, Kajang datang dah 6 orang, takkanlah kita datang berdua pula. Jadi tahun depan kalau kita ada orang akan datang. Jadi apa salahnya kalau tahun depan Umar tak payah buat lah, orang Mersing pula buat. Sebagai contoh macam tu. Jadi kalau orang Mersing orang Umar lah pergi sana pula berjalan. Jadi orang yang daripada KL kalau cukup bajetnya boleh travel ke Mersing dan tengok main Zapin di sana. Jadi berbalik kepada usaha itu tadi, berat sekali. Pertama dalam bentuk pengajaran dan juga pembelajaran main Zapin, tarian dan juga musiknya. Kedua adalah acara supaya permainan itu sendiri diketahui ramai dan juga relevan dalam bentuk konteks yang semasa. Kalau kita nak tiru orang dulu kita tak boleh lah. Macam mana orang dulu lah, kita lah. Mungkin nanti kita main dengan TikTok live. Semalam tak tahu mesti ada orang buat live TikTok ke apa. Biasa ada seorang orang yang buat TikTok live semalam. Buat YouTube live ke. So itulah konteks sekarang ini. Dan kita mestilah nak ke tak nak, mestilah merelevankan apa yang kita buat dalam konteks dan situasi sekarang ini. Kalau sekarang ini memerlukan internet dan segala bagai, silakan. Jadi kalau sekarang ini katakanlah panduan untuk membuat persembahan ini, permit daripada Majlis Pembandaran Muar, Pejabat Daerah dan sebagainya, dikata panduannya perempuan dilarang menari. Jadi kita terpaksa juga buat main Zapin lelaki saja Semalam semua. pun dapat permit juga, dapat permit. Mohon permit. Kalau tidak kita kena halau daripada sini. Walaupun di kampung kita ada polis, kita ada mohon pejabat daerah dan sebagainya. Okey. Yalah, macam isu permit ni memang jelas sekarang banyak perkara-perkara yang perlu kita perlu kita atasi dengan masalah permit itu. Tapi saya tertarik dengan perkataan lestari. Jadi saya rasa lestari yang dilaksanakan oleh Perzim ini pada peringkat awal sudah mula membuahkan hasil. Bagaimana mereka melaksanakan program-program kelas-kelas pengajaran dalam bentuk permainan Zapin kepada institusi-institusi pendidikan tinggi telah berlaku. Kemudian pengajaran terhadap dua aspek dari segi muzik dan juga larinya. Kemudiannya, apa yang kita lihat tadi, lestari, adakah pelestarian ini dikembangkan dari luar, bukan saja dalam daerah Muar, mungkin luar Johor ataupun luar daripada Johor, dan adakah itu akan berlaku atau tidak? Yang ini kita biarlah masa yang menentukan. Sebab tugas tu sangat berat. Di tempat sendiri pun kita bercekau, bergaduh, penat sekali nak buat, tapi boleh dibuat. Mungkin dalam masa 10 ataupun 20 tahun. Sebab macam dulu Zapin pun di Johor ni, kalau dulu Zapin tak ada kan, Prof Anis buat tahun 96. Tapi tak ada orang pun buat persembahan. Tapi usaha tu mesti dimulakan. Nak tak nak mesti mula. Panggil orang, jemput, ajar, buat kecil-kecil, lepas tu makin besar, lama-lama meriah betul. So jadi nak tak nak kena mula di tempat sendiri. Kemudian kita cubalah travel pergi ke Mersing ke, Keluang ke, Kulai ke. Lepas tu pastinya orang akan, bagus juga idea ni, jom kita try buat. Jadi orang akan try buat. Kalau di ada persatuan di Kulai, Persatuan Zapin, penggiat Zapin di Johor, dia orang ada buat main Zapin, tapi cumanya kita tak tahu. Dia orang ada buat juga, cumanya tak adalah IPT seramai ini dijemput. Dia orang ada buat. Yayasan Warisan Dulu pun ada buat juga, tapi secara tertutup. Dia panggil geng-geng dia, Yayasan Warisan Dulu datang nak main Zapin dengan orang kampung, dia set up tempat dengan musician, main memang main betul. Ada juga buat. Cumanya kalau main shock sendiri ni tak cukup. Jadi kena nak bagi tahu. Tapi macam kita yang buat, macam Persim buat sekarang ni, kita cuba buat daripada kecil, makin lama makin besar, dan itu perlu usaha yang sangat berat sekali. Dan kalau nak travel sampai ke Pahang misalnya, kan di Zapin di Pahang, di Zapin Raut lah, Zapin nak pergi Sebatang lah, Zapin Setajam lah, ada Zapin kata orang ada Zapin Pekan, saya pun tak pasti ada ke tidak. Tapi boleh, tapi berat sekali dan kita akan cuba, dan orang di sana mesti ada. Sebab itu saya berbalik kepada poin saya, orang persatuan tadi tu, nak buat persatuan, nak buat semua ni, orang yang nak buat dan bekerja secara ikhlas itu mesti ada dulu. Dan bukan saja nak kerja secara ikhlas, tapi kebersamaan dalam sekelompok itu mesti ada dulu, dan sanggup buat
berbakti demi seni tu yang orang kata nak berbakti demi seni percuma saja tu payah sekali. Tapi kalau kita nak travel, pertama sekali syaratnya orang di sana mesti ada dulu. Kalau kita nak travel macam kumpulan bangsawan, bawa geng-geng penari, performer dia, pelakon dia travel ke seluruh negara tu nak cari makan. Tapi kalau macam ni nak berbakti pada seni dalam masa yang sama, cari makan sikit-sikit lah. Nak travel bawa itu berat sekali. Macam mana kita nak bawa? Semalam berapa ratus orang yang perform, berapa ratus ribu pula cukup? Tak cukup. So, jadi kita tak pasti lagi caranya macam mana. Tapi insyaAllah boleh. Semalam orang Motek dah duduk-duduk, saya buatlah dekat lanai sebelah Matic tu, buatlah. Saya kata berapa ratus ribu awak ada. Betul lah. Kalau kita cakap pasal ribu-riban kan, sebenarnya nak buat program senang, boleh je buat program apa boleh buat. Tapi adakah pendanaan terhadap program itu memang memerlukan dana yang sangat besar, ataukah kita perlukan cari dana, ataupun kita perlukan kumpulkan derma sebagainya apa untuk memastikan atau menjalankan satu program itu? Sebenarnya yang berat itu bukan dana. Sebenarnya dana banyak sekali, boleh mohon di mana-mana dari sana-sana. Sekarang ni Motek ada dana, yang CSR dana daripada private organisation pun ada. Dana ada, tinggal mohon saja. Ni Jacob di Johor pun ada, mohon saja. Nak tak nak je buat. Ada tak orang nak buat? Nanti kan kalau mohon orang tak ada pula, macam mana nak buat? Takkan awak seorang je, ada tim juga. Jadi dana, walaupun sekarang ni kita punya ekonomi ni sempit sekali, beras naik, barang semua naik, yang gaji tak naik, gaji menteri banyak, gaji kita sikit. Tapi apa pun, dana memang ada. Tinggalkan kita ni ada sekelompok manusia yang sanggup buat secara percuma, ikhlas dan jalankan. Dan kenalah sangat committed sekali untuk melestarikan benda ini dan menghancurkan acara seperti ini di mana pula, tak kira lah. Bukan acara main zapin saja lah, acara apa pun lah. Dalam mana? Jangan risau, mohon. Jadi macam-macam program dari orang Zapin Muar pada tahun ini, dana itu yang dapat disokong daripada Motex yang memberikan sedikit dana kepada program ini hingga terlaksana program ini dengan jayanya, dan juga daripada Majlis Perbandaran Muar yang juga membantu dari segi fizikal, penggunaan dewan, ruang kerusi sebagainya, platform sebagainya untuk memastikan permainan Zapin ini berjalan. Jadi saya rasa usaha yang di peringkat yang paling baik hari ini ialah pada hari ini, yang mana Presiden cuba secara langsung memberikan gambaran yang besar kepada khususnya anak-anak muda, generasi-generasi baru. Jadi tujuan dari Wang Zapin pada hari ini juga ialah mempergiatkan semula permainan Zapin kepada generasi baru sebenarnya. Bagaimana mereka rasa generasi baru itu perlu faham terlebih dahulu konsep dan juga keadaan sebenar yang dimasukkan dengan permainan Zapin, supaya perkara ini boleh diteruskan atau dibawa keluar daripada Johor dan dikembangkan di luar Johor. Jadi ini jadi objektif pertama yang disampaikan oleh Presiden. Jadi kalau kita nak kita punya simpulkan hari ini, jadi apakah harapan Encik Hamzan terhadap mungkin persatuan dan juga terhadap juga program yang kita laksanakan hari ini? Harapan saya selepas ini makin bertambah orang yang gigih dan committed untuk meneruskan acara main Zapin. Bukan Presiden saja, persatuan lain silakanlah. Rakan saya AD sebenarnya peseni AD, bila tahun depan awak pula buat, kita Presiden, kita support, kita carikan orang, kita datang support. Penat, betul penat ni nak naik kanopi platform tu, penat. So, biar orang lain buat, kita support. Jadi benda tu sentiasa dibuat sebab acara main Zapin ni bukan milik siapa-siapa, ini milik bersama. So, silalah buat. Kalau kita free, ada masa kita datang, kita support. So, jadi kemudian harapan saya yang berikutnya adalah kaedah bermain Zapin itu nanti diajarkan. Ini belum ajar. Semalam bingkil pergerakan, belajar ragam, kemudian diulang-ulang, kemudian ditarikan bersama dengan pasangan. Tapi kaedah main Zapin sebenarnya belum, sebab kita belum main ragam, kita belum main geraknya, kita belum main isyaratnya. So kalau kopak, kita belum main kopaknya, kita belum tahu kat mana nak jumpa, kat mana nak sebut, kat mana nak cari, kita tak tahu. So, jadi yang itu ada kaedahnya spesifik. Cumanya nantilah kita bingkirkan satu persatu. Jadi kalau yang contohnya dah dapat dah ni orang belajar kopak kali ni, dah dapat 20 orang. Next time kalau kita buat bingkir, dia datang kita ajarkan benda yang lain pula, macam mana nak cari
daripada awak ni pukulan 2 nak masuk kepada pukulan 3, orang ni pukulan jenis lain ni, awak pukulan jenis lain, macam mana nak cari sampai jumpa. Dan itu menarik sekali, yang itulah rahsia main kapin yang belum tersebar lagi. InsyaAllah kita akan cuba. Okey, terima kasih Encik Afzal untuk slot yang pertama ini. Hari ini mengenai pengenalan tradisi permainan zapin, dan saya harap sedikit sebanyak informasi yang kita kongsi bersama hari ini dapat dimanfaatkan, dapat diterokai bersama-sama. Sebelum kita teruskan kepada slot yang kedua pada hari ini, kita serahkan kita punya acara kepada pengurusi majlis supaya dapat dilangsungkan buat slot yang kedua. Terima kasih Encik Afzal. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan ahli panel sebentar tadi.